Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sallallahu alaihi. Yang dihormati Nazim Masjid Taman Sutera Ustaz Ahmad Bakhtiar, barisan para imam, para bilal, para AJK, para habaib, tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di rumah Allah di pagi 1 Rejab, lagi 60 hari nak menuju pada Ramadan. Tuan-puan, kalau ada anak bini yang belum lagi mengqadha Ramadan yang sebelum, ia ada masa lagi insya-Allah. Tuan-tuan, perkenalkan diri, nama diberi Ahmad Sharif, lahir dekat PJ, mak bapak orang Melaka. Ada orang Melaka sini? Ada Kalau ada dah pencen balik Melaka jangan tunggu kat sini lama-lama. Tuan-tuan, kita bina balik Melaka tu. Jangan lama benaun kat KL ni Selangor ni. Sebab tuan-tuan, Melaka perlukan tuan-tuan. Tuan-tuan dah banyak pengalaman, dah habis mengajar, belajar, dah habis bekerja, balik Melaka balik. Sultan dah tak ada tuan-tuan, kita lah penyambung warisnya. Cuma jangan mengaku pula Sultan Melaka, kena tangkap nanti Baik tuan-tuan, saya sekolah rendah Mesir, menengah Jordan, degree Jordan, balik Malaysia umur dekat 30, tak kerti cakap Melayu. Bila balik Melaka, pak saudara, mak saudara jumpa, awal kau, orang Melaka dia marah. Selaka tu keluar juga dia. Kenapa tak kerti cakap Melayu dengan fasih, dengan lancar? Boleh faham, boleh cakap, cuma campur-campur. Melaka campur dengan Inggeris, campur dengan Arab. Cuma tak kahwin dengan orang Arab je. Akhir-akhir dah pusing satu dunia, balik Malaysia kahwin dengan orang air molek. Kan apa nak dia rezeki begitu untuk bini yang pertama. Maaf ni rakaman. Apa bini aku nampak tuan-tuan. Bila orang Melayu tak kerti cakap Melayu, orang kata hawau, kata orang Melaka tuan-tuan. Kalau macam tu, apa kata tajuk kita pagi ni, kepentingan talaqi Al-Quran. Kepentingan talaqi Al-Quran. Tuan-tuan, dulu kita belajar, saya minta maaf saya cakap Melaka. Kenapa nak biasakan raya dah tak lama? Nak raya tak lama, insya-Allah balik Melaka kena cakap piau Melaka. So tuan-tuan faham je lah. Yang hujung-hujung tu, yang wow-wow tu tukar jadi R. Cuma Melaka jangan melakau pula. Aku wow nanti Melaka, tak ada melakau Ustaz tak boleh melakau. Kau kelakau dengan aku, jangan. Nak Melaka, bukan melakau. Baik, balik tuan-tuan. Tuan-tuan, dulu kita belajar dalam buku sejarah bahawa para miswara datang ke Malaysia, datang ke tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu ni rupa-rupanya sebelum tu ada lagi, bahawa penemuan baru mengatakan ada yang lebih awal daripada para miswara. Yang terbaru ni lah, dalam bulan lepas penemuan kapal dekat Pulau Besar kat Melaka tu, bahawa menunjukkan ada penemuan kapal lebih dahsyat, lebih hebat, lebih gagah daripada para miswara punya. So bermaksud Melaka jauh lebih lama. Walaupun kerajaan Melaka bertapak selama 110 tahun, kemudian hancur lingkup sebabkan Portugis sebagainya, rupanya ada lagi. Baik tuan-tuan, jadi bermaksud kita Islam ni lebih lama. Dan waktu kat Jordan, kami waktu tu tak ada internet, telefon tak ada, apa tak ada. So nak tahu tentang sejarah tanah Melayu ni, kena pergi kedutaan. Kita panggil safarah. Kalau bahasa Melayunya kedutaan, bahasa Inggerisnya embassy, bahasa Arab safarah. Saya bedek-bedek surat khabar tu, surat khabar utusan Malaysia tahun 90-an. Dulu tak ada yang kamera, jadi otak tu ingat, gambar tak ada. Kamera zaman dulu susah nak dapat, mahal Satu artikel tertulis, penemuan sebuah masjid dekat Kedah menunjukkan masjid itu dibina tahun ataupun zaman Sayyidina Umar Al-Khattab.
Cuma saya balik dalam arkib tak jumpa. Keratan akhbar tu yang saya koyakkan, saya simpan hilang. Tapi yang saya ingat bahawa Islam sampai ke Malaysia dalam suratan ada artikel utusan Malaysia tu pada tahun ataupun pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Maknanya dah 1000 tahun lebih. Kalau ikutkan artikel tu lah. Siapa yang kerja utusan kat sini tolong cari balik. Mengatakan bahawa Islam telah atau masjid tu dibina yang dijumpa kat Kedah zaman Saidina Umar Al-Khattab. Baik, tuan-tuan. Tadi saya kata saya membesar kat luar. Walaupun lahir PJ, campur lah Melaka dengan Selangor. Balik Melaka, tak kita cakap Melaka, kena hawau, kena celaka dengan Pak Saudara. Tuan-tuan, kalau betul lah artikel tadi sebut kita Islam sejak zaman Saidina Umar, ataupun paling tidak sebelum zaman para miswara, dah confirm Al-Quran dengan kita dekat, rapat. Betul tak? Kalau orang Melaka tak cakap Melaka, kena hawau. Kalau orang Islam berketurunan nenek moyang tak reti baca Al-Quran, nak kata apa? Yang tak reti cakap Melayu pun dia kena hawau. Yang tak reti baca Al-Quran ni nak kena apa, tuan-tuan? Tadi saya bacakan ayat pertama tadi, surah Al-Anfal ayat 2, bahawa orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang mukmin sebut nama Allah wajidat qulubuhum, rasa gemetar, takut, rindu, sebagainya. Tuan-tuan, jujur dalam hati masing-masing. Sekarang ni sebut nama bini, rasa apa? Kalau baru semalam kahwin, rindu lah. Kalau ada 10 tahun kahwin, itu masing-masing punya rasa dah. Lepas tu tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang pakcik umur 70. Kemudian datang ke rumah minta buat air. Dia pun panggil, sayang, pakcik umur 70. Panggil bini sayang. Wah, dalam hati saya kata, wah ini kena tanya ni petua-petua ni. Mana ada umur 70 panggil bini sayang? Kalau hawa dia lah, sayang dia panggil. Dah sayang tak dengar. Yelah udah lama umur. Manja. Wah ni lain macam. Panggil bini manja, tadi sayang manja. Tak dengar lagi, tak keluar lagi bini dia daripada dalam dekat dapur tu. Cinta contohnya. Saya tanya pakcik, umur dah 70, panggil bini manja, sayang, apa benda ni? Apa cerita sebenarnya? Dia kata, pakcik dah kahwin dah berpuluh tahun. Sejak 30 tahun, pakcik lupa nama bini pakcik. Tu yang panggil manja, sayang, cinta tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan dari Islam, bukan sekadar Islam. Dari kecil, daripada besar lagi. Sampai ke besar, Islam. Tak? Di mana kita dengar Al-Quran? Tuan-tuan, tadi kita baca surah Al-Anfal ayat 2. Allah sebut orang beriman, sebut nama Allah, hati gemetar, sayang, rindu, cinta, sebagainya lah. Tuan-tuan, kita bila baca Al-Quran tadi, apa yang kita rasa? Kalau tak rasa apa-apa, masalah. Sebab Ramadan dah tak lama. Tuan-tuan, disebut tajuk tadi, kepentingan talaqi Al-Quran. Tuan-tuan, talaqi ni bermaksud kita baca Al-Quran daripada guru ke guru sampai ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi ada sebut dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, muttafaqun alaih, inna Jibril kana yu'aridul Quran kulla sanatin marrah. Malaikat Jibril akan baca Al-Quran pada aku setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Tiap tahun malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Dan lutut bertemu lutut. Persoalan tuan-tuan hari ni, pernah tak kita baca Al-Quran macam tu, berdua dengan guru? Lagu boleh. Rozana kau gadis idamanku, dua hati jadi satu bila kita bertemu. Sambung. Ustaz, jangan Ustaz, dalam masjid ni Ustaz, kan kena macam Aceh kan, tak pasal. Tuan-tuan doakan Aceh, tuan-tuan kita doakan moga-moga sahabat kita di Aceh, keluarga kita di Aceh dipermudahkan, dan pimpinan yang yang nolak bantuan tu Allah buka hati dia, moga-moga mereka terima baik. Balik tuan-tuan, lagu Rozana bila kita dengar, siapa yang membesar tahun 80-an, dia kata kenang balik lah. Tunang-tunang lama. Ustaz, apa Ustaz? Tunang-tunang lama. Ya, tunang-tunang lama. Sebab dalam Islam, dari segi fiqahnya,
Bila kita jumpa dengan seorang perempuan, kita kata pada dia, aku minat dengan kau, aku suka kat kau, aku nak kahwin dengan kau. Dia terima, mak bapak belum tahu. Dari segi fiqah dah dikira sebagai tunang, dan haram orang lain dah masuk minang. Mana tuan-tuan, banyak tunang-tunang kita ni, tuan-tuan lah yang handsome ni tak. Sebab tu tadi saya masuk, minta maaf, ni masjid Taman Sutera je tak. Tadi saya masuk, saya nampak muka kat sini tak ada yang lebih 30. Mungkin mata saya rabun, wallahualam. Masa saya masuk tadi, muda-muda sebenarnya, Ashabul Kahfi ke diorang ni tak ada yang lebih 30, paling tua 29. Cuba jangan terbalik yang lah kan. Tapi yang mata saya nampak paling tua lah 29. Tuan-tuan mungkinlah Ashabul Kahfi akhir zaman, wallahualam. Baik, balik-balik tuan-tuan. Dengar lagu Rozana tadi terkenang tahun 80-an, 90-an. Tembas Mini, Pudu Raya, sebagainya tak. Mana bila kita dengar lagu tu, terus terimbau balik segala yang berlaku pada zaman tu. 80-an, 90-an tu lah. Sebab saya lahir 70-an. Jadi 80-an zaman saya. Kan? Tuan-tuan, cuba kita kenang, ada tak ayat Quran yang kita baca, bila baca tu dia terimbau segala sejarah dalam ayat tu? Kalau tak ada, bermaksud masalah. Kenapa? Sebab sepatutnya paling tidak ada satu ayat Quran yang bila kita baca menusuk dalam jiwa. Tuan-tuan, Sayyidina Umar baca surah Al-Baqarah dengan tadabbur. Sebab baca ni ada baca tahqiq, ada baca tadwir, ada baca hadar, mana baca laju, slow, taranum, kan? Tuan-tuan pilih mana satu tak kisah. Tapi Sayyidina Umar baca surah Al-Baqarah selama 12 tahun baru habis. Surah Al-Baqarah tu 12 tahun dengan tadabbur. Baca, menangis, rindu, sedih, sebagainya, itu Sayyidina Umar punya baca, tadabbur. Anak dia Sayyidina Abdullah bin Umar baca surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Kata ustaz, saya pun sama juga ustaz. Saya khatam umur 60. Bukan 60 baru nak khatam, tak. Mana baca satu surah tu dengan penuh menjiwai. Macam tadi lagu Rozana bila dengar, wah, dia punya terkenang balik tak. Kita baca balik surah Al-Baqarah sebagainya, kita kenang, kita baca dengan slow, kan? Betul tuan-tuan. Talaqi ni kalau tak dibuat ataupun jarang dibuat, menyebabkan dia lupa. Sebab tu dah berlaku dekat Jordan. Seorang kawan nak kahwin ni, ustaz lah. Sebabkan dia masa tu ialah flight tak ada Air Asia, belum ada. Yang ada MAS, Royal Jordan, 1000 malah ni lah. Kan dulu 3000 tu yang cekik darah. Sekarang 3000 selamba je. So bila nak kahwin, yang jadi wali ataupun wali hakimnya kawan dia, sembaya, sama baya. Yang nak dikahwin tu ustazah juga, Jordan. Jadi buat majlis, yang datangnya ustaz, ustazah. So masa nak nikah tu, kawan ni nak kenakan member yang pengantin ni. Dia kata sebab memang kawan yang nak kahwin tu hafiz 30 juz. Dia pun kata ustaz semua, ustazah semua, tengok ni yang pengantin ni member baru nak kahwin. Tentulah malu kali pertama, kali kedua steady je tak. Tak percaya, try lah tuan-tuan. Yang dah kahwin kali kedua. Kali kedua steady. Dia mengajau lagi Pak Imam tu, salah mam. Tu kalau kahwin kali kedua baik, balik-balik. Member ni nak kahwin. Yang jadi wali hakimnya kawan. Dia kata ustaz, ustazah yang nak kahwin ni hafiz Quran 30 juz. So kita nak dengar bacaan dia. Kata hafal, nak kahwin ada orang ni, try baca. Kemudian member dia berpeluh-peluh dah. Dia kata saya baca, entah sambung. Okey, aku hafiz 30 juz pun. Bukan saya, kawan tu lah. Dia pun sebut minal jinnati wan nas. Sambung. Member berpeluh. Apa aku nak sambung ni Dan kalau berpeluh tu, yang tu wali hakim tu kata, kata nak kahwin. Ustaz 30 juz dekat Jordan, Bumi Syam, tak boleh sambung. Apa? Anda ulang balik. Minal jinnati wan nas. Sambung. Member tuan-tuan peluh-peluh ni ni kita cancel kahwin hari ni. Tuan-tuan nak sambung benda minal jinnati wan nas, dah habis surah. Tapi sebabkan member tu sebab dia menggelupo, member peluh nak kahwin, dia nervous tak? Kata orang Melaka nervous dia. So apa lagi dia buat? Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, lupa Al-Quran tu biasa. Wa ma ansan illa syaitan an adhkura. Wa ma ansan illa syaitan an adhkura.
Dan tuan, kadang-kadang kita Quran ni kita hafal, cuma lupa, biasa. Ustaz Abdullah Khair ni, dia jarang jadi imam sebab biasa ustaz datang ceramah tak jadi imam, jarang. Kadang-kadang imam ni yelah dia tugas masing-masing, mana boleh ambil 3 orang je dah. Hari Jumaat subuh tiba-tiba dia offer nak jadi imam. Bangun daripada sujud tu, yang kalimah tatajafa tu dia ingat itu je, tatajafa dia ulang-ulang kan. Akhirnya orang belakangnya, ustaz rukuk lah ustaz, dah lupa sangat. Biasa lupa-lupa tu biasa kan. Sebab tu tuan-tuan, yang hafal Quran 30 juz tiap hari kena ulang 1 juzuk tiap hari. Hari ni lupa, esok lupa, lusa kena 3 juzuk ulang. Supaya apa? Supaya ingat. Kenapa tuan-tuan? Sebab biasa kita hari ni dalam masjid pun nampak maksiat dah. Buka phone tu ada yang keluar. Sebab tu tuan-tuan, ni trik. Jangan kita orang rumah nak kenal seseorang, lelaki ada perempuan, buka TikTok dia, Facebook dia, buka dia punya Instagram dia, scroll laju-laju dekat reel tu, dekat TikTok tu, dekat video tu, tengok video mana banyak-banyak keluar. Kalau banyak video keluar yang itulah yang banyak dia tengok. Sebab tu trik orang kata, bukan saya kata, orang kata sebelum balik ke rumah tu, dalam kereta, sebelum masuk ke rumah, TikTok tu Quran, nanti bunyi scroll, Quran banyak, suami aku tengok, contohnya lah. Itu trik kan. Baik, balik tuan-tuan, tadi Nabi sebut inna Jibril kana yu'adil Quran kulla sanatin marrah. Malaikat Jibril akan baca Al-Quran kepada aku setiap tahun sekali. Cuma waktu Nabi nak wafat, tahun tu 2 kali. Tuan-tuan, maksud baca Al-Quran talaqi ini, bibir tu ditengok oleh Malaikat Jibril, setiap lafaz, setiap harakat, setiap baris, setiap huruf semua diperhati. Lepas Malaikat Jibril baca, Nabi pula baca sampai khatam. Cuma pesanan penaja pada siapa-siapa yang incas bagian tadarus Al-Quran bulan Ramadan, kalau boleh, kalau halaqah tu biasa 10 orang, ikutlah. Masjid masih ramai lah, surau kurang. Kalau boleh, waktu tadarus tu, kalau dalam halaqah ataupun kumpulan tu, kalau lancar, semua yang lancar. Jangan ada yang campur-campur. Ada lancar, ni lancar ni jangan tukar Melaka pula, jadi menjarut pula. Lancar jadi Melaka, tu jadi menjarut. Jangan diwaukan ujung tu kan. Baik, balik tuan-tuan. Pesanan penaja bulan Ramadan, kalau tadarus, tak kisah lelaki perempuan sama je, jangan campur-campurkan yang tak lancar campur dengan yang lancar masa tadarus, dia akan jadi bergaduh. Tak bergaduh pun kecil hati. Pernah saya jumpa kan, dah tengah-tengah Ramadan, seorang pakcik ni masa awal Ramadan rajin baca Al-Quran dan tadarus. Tengah-tengah Ramadan dia tak nak dah. Asal pakcik, kenapa cik? Kan? Semua pakat tegur aku, susah. Yelah awak salah, orang tegur lah. Dalam halaqah tu, dalam tadarus tu, dia salah. Yang salah dia seorang je. Yang lain semua dah lancar. Kan? Tegur, kecil hati. Langsung tak nak mengaji. Itu masalah. Baik. Balik tuan-tuan. Tuan-tuan. So, hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW tiap-tiap tahun baca Al-Quran dengan Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca, Malaikat Jibril dengar. Dan Nabi buat benda yang sama pada para sahabat. Tiap-tiap sahabat yang nak baca Al-Quran ditalaqikan oleh Nabi. Dan sahabat mengajar pula pada tabi'in pada tabi'in sampailah pada kita hari ini. Persoalan tuan-tuan, hari ini kita sebagai seorang ayah atau suami, paling tidak Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, Al-Mulk, kemudian Ar-Rahman sebagainya, surah-surah popular ni, paling tidak ada surah-surah ni yang kita ambil, terutama Al-Fatihah dibaca dengan guru secara talaqi. Kalau boleh biar al-guru tu yang ada rotan, baru dia cantik. Ustaz, rotan nampak benar budak-budak, tak apa, tukau. Kalau rasa tu rotan tu macam budak-budak, tukau jadi dewasa. Apa? Tiap satu kesalahan kena bayar RM10 pada yang guru tu. Boleh tak? Dan dalam Al-Fatihah ada 24 kesilapan yang biasa orang buat. Dalam Al-Fatihah ada 24 kesilapan yang biasa orang buat. Sin tukar jadi tha. Itu biasa. Kenapa orang awam biasa minta? Baik, balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi ada sebut dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut khudul Quran min 4. Ambil Al-Quran daripada 4 orang. Pertama bernama Abdullah bin Mas'ud. Nabi pesan pada para sahabat nak belajar Al-Quran,
ambil daripada 4 orang ni. Jangan pada orang lain, 4 orang ni. Fokus 4 orang ni dulu. Khudul Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran daripada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, sabada abi. Maknanya sahabat-sahabat, ranking kau Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Osman ke, Sayyidina Ali ke, yang padu-padu ni, nak belajar Al-Quran, belajar daripada Abdullah bin Mas'ud dulu. Nampak? Maknanya walaupun dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf sebagainya, belajar Al-Quran daripada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah. Nama seorang sahabat bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. 4 orang. Tuan-tuan, walaupun dia Sayyidina Abu Bakar, walaupun dia Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sebagainya, nak belajar Al-Quran 4 orang. Daripada 4 orang. Tuan-tuan, masa saya dekat Jordan, saya ambil Al-Quran daripada Syekh Ibrahim Ruman, dah meninggal, orang Palestin. Dia masa tu mengajar dekat University of Jordan tahun 98-99 gitulah. Habis SPM, sana panggil taujihi kita SPM, Jordan taujihi. Habis taujihi tu tak ada benda saya nak buat, pergi sebelum masuk ke universiti, saya belajar dekat University of Jordan, tajwid setahun lebih. Masa saya duduk dekat Muqtah, bukan Muqtah, Universiti Ustaz Ungku Fadil. Dan Ustaz Zamihan. Ustaz Zamihan ni, Ustaz Zamihan tu lah yang dulu kerja dengan Ilib. Daripada Muqtah nak ke Amman tu dalam 2 jam lebih lebih kurang naik bas. Kemudian cara dia mengajar, setiap orang yang baca tak betul satu huruf, tak betul satu baris, ulang. Kelas 3 jam setiap hari Sabtu 9 pagi sampai 12 tengah hari. Satu hari nak jadi cerita kawan kita Arab ni lah, dia baca waqila man raq, waqila man raq, sakta je dah kan. Dan surah Al-Qiyamah dia suruh ulang ayat, dia kata member tu ulang lagi waqila man raq, laju sikit, lambat sikit, 3 jam dia ulang-ulang. Dia torture lah member tu, dia kata apa cerita ni. Tuan-tuan, bayangkan kelas tajwid 3 jam, bilangan pelajar 15 orang, salah satu huruf balik ulang. Kenapa? Dia kata ini amanah. Ibarat tuan-tuan kita guru silat, pesanan penaja lagi pada guru silat. Saya suka pesan-pesan ni pada bekas-bekas guru silat yang ada silat, yang pernah mengajar silat dan kecewa budak-budak tak nak ikut, tolong buka balik gelanggang tuan-tuan. Pada guru-guru silat yang ada gelanggang, yang dah belajar silat, dah lama tinggal, tolong buka balik gelanggang, ajar balik. Ustaz, buat apa Ustaz belajar silat Ustaz? Tuan-tuan kena belajar main keris, main pedang, tombak sebagainya kalau boleh. Masjid ni kena ada kelab pemanah. Tuan-tuan, sahabat Nabi 50 orang pakar memanah dalam perang Uhud. Penting. Ustaz, akhir zaman panah-panah lupa cerita. Tak, dalam Sahih Muslim disebut dalam hadis, tentera Imam Mahdi selepas habis berperang, nas disebut yu'alliquna suyufahum 'ala zaitun. Yu'alliquna suyufahum 'ala zaitun bermaksud tentera Imam Mahdi selepas berperang, habis mana perang tu dah selesai, diorang gantung pedang-pedang dekat pokok zaitun. Mana gunakan pedang. Cuma jangan pula lepas ni polis tiba-tiba tukar pistol buang senapang, tidak lah. Dia jumpa boleh, apa hal bang, senapang mana, pistol mana, dah buang. Kenapa? Dalam Sahih Muslim sebut Imam Mahdi pakai pedang. Tak, maksudnya pakai juga pistol senapang, cuma kepakaran pedang dan senapang tu mesti ada. Lepas tu tuan-tuan, saya masa bermula balik Malaysia bercuti tahun 96, saya masih seronok balik Melaka. Kenapa? Pergi rumah mak saudara, pak saudara, rumah jiran-jiran sebagainya. Pedang tu dekat dinding masih bersilang, masih ada. Tombak masih ada, keris masih ada. Dekat belakang pintu insya-Allah ada kapak, ada keris. Tapi hari ni tombak, keris, kapak semua dalam balang, dalam frame. Wallahu a'lam kenapa? Mungkin takut keselamatan, wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan kalau boleh ada balik. Cuma pastikan jangan letak dalam bilik. Kena pula tuan-tuan ada niat nak kahwin baru, bini jumpa jahanam. Kan? Balik-balik tuan-tuan. So Nabi pesan khudhul Quran min arba'. Ambil Al-Quran daripada 4 orang. Tuan-tuan, daripada kecil zaman Muqaddam, sekarang zaman Iqra, zaman Muqaddam sampai ke hari ini, siapa nama guru Al-Quran tuan-tuan?
Dan tuan-tuan masih ingat, yang masih doa, yang masih pergi ziarah, tak ziarah rumah, ziarah kuburnya, yang masih ingat adik-adik bercerita pada anak, ini guru Quran bapak nak bapak meninggal nanti, moga-moga di pada masyar guru Al-Quran inilah yang jadi kawan bapak nanti, hamil Quran, yang bawa Al-Quran. Ada ataupun tidak? Kalau tak ada bermaksud masalah tuan-tuan. Kita kalau sayang pada seseorang, kita sebut, kita kenang, kita doakan dia. Kalau dalam banyak-banyak guru, sepatutnya guru Al-Quran yang paling kita muliakan. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran ni akan dibaca sampai dalam syurga. Yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra' wartaqi, baca Al-Quran dan naiklah darjat kamu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, baca macam mana kau baca di dunia. Fa innal manzilak 'indal akhir ayah taqra'uha, sesungguhnya tempat kau dalam syurga nanti mengikut ayat terakhir yang engkau baca. Tuan-tuan, Al-Quran ada lebih 6,000 ayat. Tuan-tuan, hadis tadi hadis kursi, maknanya Allah bercakap dengan kita. Bermaksud Al-Quran dibaca dalam dunia dan dalam kubur Al-Mulk selamatkan kita, dekat pada masyar Az-Zahrawan iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran akan jadi lawyer kita. Dalam syurga, tiap-tiap orang yang pernah baca Al-Quran dekat dunia akan baca balik depan Allah tiap-tiap ayat yang pernah kita baca di dunia. Baca satu ayat, naik satu darjat. Satu darjat dunia dan langit tinggi dia. Satu darjat dalam syurga ibarat dunia ni ke langit satu darjat. Al-Quran ada lebih 6,000 ayat. Berapa tu? Kita pernah setiap tahun, setiap bulan pernah khatam Al-Quran. Macam berlaku seorang pakcik kat Mesir. Dia pakcik tua, nak buat pembedahan. Kemudian biasanya Arab ni tuan-tuan dengan Al-Quran ni biasa. Dia biasa ada zikir wirid. Mana zikir Al-Quran tu jadi wirid harian. Kita wirid yang subhanallah tu, dia wirid dia Al-Quran. Mesti ada Al-Quran yang dibaca hari-hari. Bila nak bedah, kemudian dia tanya doktor, ni bedah berapa lama? Doktor tu sebutlah berapa jam, sekian jam. Bila dengar bedah tu sekian jam, menangis. Bayangkan tuan-tuan, umur dah 60, menangis macam budak, kan? Mesti kena hawau lah. Mana pendekar kau? Kan? Kata hantua, menangis. Doktor tu kata, pakcik, ya ammu. Kata Arab, ammu lah pakcik. Ammu. Janganlah nangis. Kan? Tak sakit. Saya bagi ubat bius, pakcik tidur. Kata, nak, bukan sebab tu pakcik menangis. Tapi pakcik dengar bila kau kata, aku akan ditidurkan berapa jam. Waktu ni biasanya aku mengaji. Waktu yang kau nak bedah aku ni, waktu aku mengaji. Kalau dah 2-3 jam, dah terlepas waktu mengaji, aku nak istiqamah. Okay? Sebab setiap amalan yang istiqamah. Okay? Baik. Kata si doktor tadi, pakcik jangan risau. Saya bagi ubat pada pakcik, sebelum saya bagi tu pakcik mengaji dulu. Kemudian bila saya bius pakcik, maknanya pakcik ibaratnya dah mengaji. Okeylah nak, kau bius lah. Dia pun mengaji dan dibius. Sepanjang waktu dia bedah, pakcik tu mengaji. Sepanjang dia bedah tu, mulut dia mengaji. Tuan-tuan, pernah berlaku tak di Malaysia macam tu? Kan? Kita kadang-kadang cakap kat bini, abang nak jadi macam pakcik. Kan? Cakap kat bini gelak. Abang tak payah. Abang sedau pun tak mengaji, mengigau lagi tak mengaji. Itu kadang bini kita kata dia. Itu perempuan. So, kepentingan talaki ni tuan-tuan, kalau boleh cari guru-guru mengaji. Yang paling mudah imam ni. Ustaz, imam sibuk Ustaz. Senang je, dia ada trik. Trik pertama yang biasa saya pesan, kalau nak nak belajar mengaji talaki dengan imam, lepas solat, hari macam hari Ahad, hari ni dia dah terlepas lah, hari lain lepas subuh tu ataupun lepas isyak, cakap ke imam, saya nak mengaji dengan imam 5 minit. Kalau setengah jam lama benar, 5 minit. Kata, mana boleh, nak cepatnya, bini panggil, nak hantar anak sekolah. Okey imam, 3 minit. Tak boleh 3 minit, mam, seminit. InsyaAllah yang seminit akan jadi 5 minit. Itu trik pertama. Trik kedua yang saya buat masa dekat Mekah, Madinah. Tuan-tuan, walaupun dia ni belajar Al-Quran, pakar sebagainya, dia tetap nak berguru.
Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang nak tanya saya sanggup nak pergi ke Syria, nak belajar lagi. Ustaz, umur kat 30 balik Malaysia tak puas lagi. Tak puas lagi. Nak pergi belajar lagi. Kenapa? Ilmu tak cukup. Masih rasa tak cukup, tuan-tuan. Kan? Betul tuan-tuan, trik yang kedua saya buat masa dekat Mekah Madinah. Dekat Mekah tu naik tingkat 3. Dekat Madinah tu jauh-jauh sikit dia daripada tempat orang. Kita nampak orang tu macam syekh. Dia nampak macam baik. Kita baca Al-Quran, kuatkan bacaan. Bila dia dengar, confirm ada salah. Walaupun ustaz, ialah lidah Melayu, lidah Melaka, mesti ada salah. Ya. Bila dia dengar salah tu, dia kata, ya bunai, wahai anakku, macam ni baca bacaan ni. Itu trik kedua. Kita baca, dia dengar, dia kan betulkan, percuma. Trik ketiga yang saya buat, ni kan UIA dia. Saya balik Malaysia sama belajar kan UIA. Kan UIA lepas asal tu, dia ada halaqah Quran. Kena bayar. Ya, berdaftar lah. Kita nak masuk tak boleh sebab bukan semua subjek boleh ambil. Apa saya buat? Pegang Al-Quran, halaqah tu contohlah dekat speaker ni. Kan? Saya mengesok sikit. Lama-lama saya dah dekat tengah halaqah dah. Orang tengok, lain benar dia ni. Kan? Tadi dekat tepi ni, tadi dekat luar, ni dekat dalam dah. Dia pun lantak lah, belasah sekali. Belajar sekali. Itu tu buat. Kalau boleh, ilmu lain tuan-tuan tak hafal, tak pakau, tak ada masalah. Al-Quran. Sebab tadi Nabi dah sebut dalam hadis kursi, Allah nak dengar balik tiap-tiap bacaan kita. Jadi tuan, kalau boleh, tadi kita sebut, ya, orang mukmin dengar Al-Quran, hati gementar. Setidak-tidaknya dalam hati kita ada benda yang kita boleh gementarkan. Ya, macam lagu Awi ke Awi ke Wing, saya lupa. Tinggal kenangan, gagal segala impian. Orang dengar lagu tu, dia ada kenangan ni tak? Ikutlah masing-masing. Kita tuan-tuan. So kalau boleh, pilih mana-mana ayat ataupun mana-mana surah yang kita jadikan sebagai satu kekuatan. Then Sayyidina Umar, kenapa dia boleh terus hidup selepas wafatnya Rasulullah SAW? Sebab Sayyidina Abu Bakar baca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila anqalatu ala aqabikum. Sayyidina Umar waktu Rasulullah wafat, dia angkat pedang. Dia kata, siapa dakwa Nabi Muhammad telah wafat, aku penggal kepala dia. Datang Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, duduk. Dia tak mau duduk. Dia kata, siapa kata Nabi wafat, aku penggal kepala dia. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pun baca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul dan dia macam Rasul-Rasul yang sebelum. Afa immata, adakah waktu dia mati, au qutil, ataupun telah dibunuh, in qalatu ala aqabikum, engkau berpaling. Sayyidina Umar kata, bila aku dengar bacaan Sayyidina Abu Bakar, seolahnya itu hari pertama aku dengar ayat tu. Walaupun Sayyidina Umar hafal. Kita tuan, kita lakin dibaca sampai ke tahap ada satu ayat yang bila kita dengar, kita baca tu, kita terkenang balik suasana dalam ayat tu ataupun suasana keliling. Tuan-tuan, moga-moga kita menjadi ahli Al-Quran, moga-moga anak kita menjadi ahli Al-Quran. Sebab di terakhir penutupnya Nabi pesan, tuan-tuan, tahun 60-an, 70-an, kita dulu mungkin berguru dengan tuan guru Haji Pak Maun. Mungkinlah tahun 50-an, 60-an kita pernah berguru dengan Tuan Haji Pak Maun. Malah muda-mudi dah. Jadi pada zaman tu adalah benda-benda yang mungkin bapak kita terbuat. So kita nak cover balik macam mana. Nabi ada pesan, man qara al-Quran wa amila bima fi albisah waridahu taja yaumal qiyamah dawuhu ahsan min dha'i syams. Siapa yang baca Al-Quran dan dia mengamalkannya, nanti kat padang mahsyar dia tak termasuk dalam golongan yang disebut dalam surah lain, yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Hari kiamat kita pun tahu, mak bapak, anak, kawan, jiran semua lari. Pergi Al-Quran, no way. Pergi Al-Quran dekat padang mahsyar, cari bapak, cari mak. Kenapa? Al-bisa waridahu taja yaumil qiyamah dawuhu ahsan min dha'i syams. Anak-anak yang baca Al-Quran dan diamalkannya di padang mahsyar, cari bapak, cari mak. Mak, ayah, ni mahkota Allah bagi, mahkota syurga Allah bagi, mak bapak pakai. Bila mak bapak pakai, confirm syurga. Barang-barang syurga tak akan disentuh di api neraka. Perempuan. So kalau kita ada anak,
dan kita dulu pernah salah, ataupun kita ada bapak pernah salah, pernah benda yang dia buat, mungkin pernah buat berguru dengan Tunggul Haji Pamaun, baca buku sejarah, ya. So tuan-tuan, kita baca Al-Quran, amalkan dia, ajarkan dia, moga-moga kita termasuk dalam golongan tadi yang di padang mahsyar mencari mak ayahnya. Tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi di masa hadapan. Terima kasih kepada pihak masjid menjemput saya, dan pemaaf atas salah silap, mungkin ada hawau yang terkeluar tadi, minta maaf banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dulu kat mana?